Manusia sejak ribuan tahun dahulu sentiasa menganggap emas sebagai logam berharga. Mengapa bukan besi, tembaga atau perak? Jawapannya pada sifat semula jadi emas itu sendiri. Emas jarang ditemui tetapi tidak terlalu susah untuk dilombong. Emas tidak berkarat dan tidak reput. Ia boleh ditempa menjadi duit shilling, jongkong atau barang kemas dan kekal bertahan lama dan tidak mudah untuk musnah. Nilai emas juga seragam, tidak kira di mana anda berada, di Malaysia, Kanada atau di Jepun. Emas tetap diiktiraf kerana nilainya hanya pada ketulinan dan berat sahaja. Sebab itulah dari zaman tamadun awal lagi, emas digunakan sebagai mata wang, simbol kekayaan dan lambang kuasa. Hari ini, walaupun ada pelbagai mata wang negara dan sistem digital, emas masih kekal sebagai safe haven ataupun aset yang paling stabil sewaktu ekonomi tidak menentu. Bank Emas Dunia juga masih menyimpan ribuan tan emas sebagai rizab negara. Jika emas tidak berharga, mengapa mereka masih lagi menyimpan emas fizikal? Jadi emas ini bukan sekadar cantik. Emas ini bernilai kerana ia kekal, stabil dan dipercayai sejak dulu sehingga sekarang. Semoga perkongsian saya memberikan anda manfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.